Assalamualaikum dan hai, kembali lagi dalam YouTube channel Pak Emma. Hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik dan saya pun bersama dengan seorang guest yang pekerjaannya pun menarik juga. Kita tahu pekerjaan beliau ni ramai orang tahu, tapi mungkin tak ramai orang yang tahu apa yang berlaku di sebalik tabirnya. So hari ini sebenarnya saya nak bercakap tentang CL, ataupun mungkin ada orang yang tak tahu CL tu adalah confinement lady. Dan bila kita cakap pasal CL ni kan, mesti orang akan fikir macam ini ialah individu yang menjaga ibu bersalin, yang memasakkan masakan pantang, urut dan sebagainya. So tanpa membuang masa, hari ni saya bersama dengan guest kita iaitu Puan Rusita. Hai Puan Rusita, apa khabar? Bila baik. Terima kasih sebab sudi datang ke set Pak Emma hari ni. Sebenarnya Puan, hari ni kita jemput Puan ke set kita untuk kita berbincang, nak dengarlah pengalaman Puan sepanjang menjadi CL. Okey. Tapi sebelum tu kan Puan Rusita, maybe kita nak kenal dulu Puan Rusita ni siapa. So mungkin Puan boleh perkenalkan diri. Siapa Puan Rusita sebenarnya? Okey, terima kasih. Nama saya Rosita. Saya sebenarnya adalah seorang jururawat. Dah lebih daripada 35 tahun bekerja sebagai jururawat di Malaysia dan juga luar negara. Jadi saya rasa pengalaman saya ini perlu saya kongsikan untuk saya tercetus untuk membuka confinement center. Oh, okey. Macam tadi Puan cakap Puan seorang jururawat sebelum ni. Jururawat, sekarang Puan seorang CL. Macam mana tercetusnya Puan nak ceburi bidang ni? Okey, masa saya masih bekerja lagi, saya telah berjinak-jinak untuk belajar cara mengurut, ya, sebab saya fikir ini satu keperluan yang saya perlu bagi kepada masyarakat. Jadi kemudian bila fikir boleh mengurut, dan saya rasa confinement center adalah satu tempat yang diperlukan oleh masyarakat kita untuk memberi perkhidmatan kepada ibu-ibu yang ingin berpantang di confinement center. I see. Okey, tapi kan Puan kan, kalau macam dulu kita tak panggil CL, betul tak? Kita panggil orang yang menguruskan ibu selepas bersalin, kita panggil dia bidan. Tapi sekarang kita panggil confinement lady ataupun CL. Maybe Puan boleh jelaskan juga, mungkin ada penonton kat luar sana yang tak tahu apa beza bidan ni dengan confinement lady ni. Okey. Kalau kita tengok zaman saya dululah kalau saya pernah bersalin tahun 80-an, tentulah kita panggil bidan. Bidan ni kadang-kadang ada yang bidan kampung, atau kalau bidan yang daripada Kementerian Kesihatan tu itu yang bertauliah lah. Jadi mereka akan datang ke rumah-rumah untuk beri servis kepada ibu dalam berpantang. Tapi kalau macam sekarang CL dia punya taraf lebih tinggi sikit, because walaupun orang biasa yang berpengalaman, dia perlu ada sijil yang kelulusan yang dipanggil sijil kemahiran Malaysia untuk dia praktiskan servis tu kepada ibu berpantang. So kiranya macam orang yang jadi CL ni bukan semata-mata ada ilmu boleh terus jadi CL, tapi kena lalui beberapa prosedur juga kan. I see. Okey, berbalik kepada sekarang Puan bukan seorang founder, Puan ada satu confinement center sendiri, dan saya percaya mesti ada beberapa cerita ataupun banyak sebenarnya cerita yang Puan boleh kongsikan dekat kita, sebab kita nak tahu juga cerita di sebalik tabir seorang confinement lady ni. So saya percaya Puan mesti ada banyak cerita, dan maybe Puan boleh kongsikan beberapa cerita ataupun pengalaman mungkin yang tak dapat dilupakan ke? Ada tak? Okey, banyaklah juga sebenarnya kan. Jadi orang kata bukan semudah itu ada confinement center. Jadi kita juga kena belajar how to handle customer Salah satunya contoh saya bagi dia ni datang, suami isteri datang booking ke Orchid Villa Confinement Center saya dengan due date, everything complete, dengan bayaran pun dah bagi deposit booking Kemudian dia bersalin di hospital, lepas tu dia tak datang-datang ke confinement center saya untuk mulakan dia punya servis. Lepas tu kita contact dia, dia kata baby dia tak sihat, masih lagi di hospital. So agak lama lah. Jadi saya pun suruh follow up balik, dan rupanya dia ada masalah, dia nak jumpa saya sendiri. Okey, bila datang berjumpa baru dicerita yang anak dia ada Edward syndrome. So sangat terharulah saya rasa. Dia pun rasa macam
yelah sedih lah bila ada komplikasi yang macam tu. Jadi saya banyak bagi nasihat pada dia supaya bersabar dan try again, sebab itu semuanya adalah ketentuan Allah. Jadi anak dia meninggal I think tak sampai seminggu. Maksudnya memang Everett syndrome ni kalau siapa-siapa boleh tahu, studylah sikit apa dia kan. Jadi walau macam mana pun dia sangat kuat ya, dan saya pun banyak bagi sokongan emosi kepada dia lah. Kiranya pun macam dia dapat tahu, dia memang dah dapat tahu anak dia ada Edward syndrome, tapi dia still juga book sebab macam dia rasa dia masih ada harapan yang dia Ya, betul. Jadi sebab dia masih lagi ada peluang untuk mendapat baby yang seterusnya. Saya pun galakkan dia macam tu ya. Saya kata cuba lagi, dan yang pentingnya you jaga diri you semasa berpantang supaya you akan sihat dan boleh lagi untuk mendapatkan baby yang seterusnya. So kiranya selepas keluarga tu, pasangan tu still habiskan berpantang dekat Bukit Bila lah. Betul. Okey. Kalau cerita lain ada tak Puan yang mungkin macam ni juga yang suka dilupakan? Okey. Satu lagi macam dia macam phobia bila mak mentua datang melawat. So macam bila kita buat urutan tu dia rasa macam tak selesa. Sekejap lagi mak mentua nak datang. So kita kata kenapa? Sebab mak mentua dia macam tak happy dengan dia sebab bukan pilihan mak mentua sebenarnya. Jadi dia rasa macam di apa cemuh lah, macam tak pandai jaga badan lah, dah gemuk lah. Jadi dah hitam lah, baby tak pandai jaga baby lah. Ada je masalah-masalah yang ditimbulkan oleh mak mentua. Jadi bila dia jadi macam restless, dia akan jadi takut bila dia tahu mak mentua dia akan datang. Jadi kami banyak memberikan nasihat dari sisi psikologi dan kita tenangkan dia lebih baiklah untuk dia lebih selesa. Okey, kalau macam saya dengar tadi macam Puan cakap ada sesi terapi apa tu semua, kiranya kalau orang yang berpantang dekat confinement center ni dia memang ada jadual, dia memang ada rutin ke ataupun macam mana? Okey. Kita punya servis kita ada berjadual lah. Sebelum dia orang masuk tu kita akan bagi list yang apa yang dia perlu buat daripada pagi hingga ke tidur. Ya, jadi kena ikut lah sebenarnya, sebab kalau pagi tu kena mandi, lepas tu sarapan, lepas tu diberi urutan atau bertungku kan. Semua tu kena ikut, and then lagi kita nak settlekan baby, mandikan baby, kita check baby semua dari segi atas pusat dia sama ada di kuning ke tidak kan. Semua tu observation yang kita buat. Jadi kalau ibu-ibu ni ya, kalau dia terlewat daripada jadual yang kita sediakan, jadi agak bukan apa akan melibatkan kepada kita punya customer lain. Sebab bilik-bilik lain pun ada juga customer kan. Jadi dia kena masing-masing kena tahulah kita dah bagi checklist untuk dia orang ikut. Okey. Dan saya tertarik juga dengan macam tadi kan Puan cakap ada jadual apa tu semua kan. Dia mengingatkan saya dengan itulah kiranya CL zaman sekarang dengan kalau zaman dulu. Saya rasa kalau bidan ni dia datang rumah ke rumah, betul tak? Maybe saya rasa Puan lagi tahu apa macam perbezaan bidan dulu dengan CL sekarang. Okey. Kalau yang dulu dia datang ke rumah, just kebanyakannya urut dan bertungku sajalah. Atau kadang mandian tu kita dah buat sendiri kan. Berbeza dengan yang CL sekarang. CL sekarang daripada mandian kita sediakan. Lepas tu mandian tu bagi saya guna tradisional juga. Semua daun-daun herba apa semua bagus untuk ibu kan. Dia akan rasa segar, lagi melancarkan peredaran darah dia kan. So kemudian cara urutan pun kita certified CL ni. Dia tahu macam mana urut semasa berpantang. Dan kita tak boleh macam dulu kalau 40 hari nak kena urut. No. Sekarang kita ada berjadual. Mungkin 3 hari urut, 2 hari rehat, lepas tu terus sambunglah sampai habis 44 hari, contoh kalau orang Melayu lah. Kalau orang India, orang Cina normally 30 hari. Macam tu. Okay. Dan saya rasa poin paling penting sekali kan, kalau semua orang tahu, confinement center ni sebenarnya dah macam hotel, betul tak? Kalau macam dulu kan macam Puan cakap tadi, bidan datang ke rumah kita.
Tapi CL zaman sekarang ni selain daripada tawarkan juga kan mobile apa kita panggil Mobile ke rumah. Tapi yang best ni lah saya rasa sekarang ni dia dah macam hotel, betul tak Puan? Because Orchid Villa Confinement Center ni dia berkonsepkan rumah. Saya punya konsep because saya pernah kerja hospital. Jadi kalau hospital ke hospital agak tak seronok lah kan. Betul. Jadi dia hospital ke rumah. Jadi di confinement center saya adalah rumah yang ada attach semua bilik air. So suami pun boleh tinggal. So jadi ada privacy dan dia rasa lebih selesa sebab homely. Jadi apa servis yang kita buat semua dalam rumah. Juga keliling pun ada taman, dan belakang pun ada banyak pokok-pokok herba. Saya rasa kalau saya tak berpantang pun Puan, saya nak macam tu. Mandi ada orang sediakan, nak makan ada orang sediakan, betul tak? Okey. Lepas tu Puan, kalau kita bercakap pasal ibu selepas ibu selepas bersalin ketika berpantang kan, salah satu aspek yang paling penting sekali ialah aspek mental dan mental health macam tu kan. Dan of course kita pernah dengar pasal term semeroyan ataupun postpartum depression ni. Kalau kita cakap pasal ni kan, ada tak Puan pernah mengalami tak ibu-ibu yang macam kiranya ada meroyan punya ni lah? Okey, ada yang macam ada juga yang berkahwin ni mungkin dipaksa sebab dia rasa tak happy sangat sebab apa yang kita dapat tahu dia dipaksa kahwin dengan husband. So lepas tu dia menyalahkan husband, kata sebab you lah I dapat kena beranak gitu kan. Jadi dia jadi macam tak happy, dia rasa tak nak terima yang dia tu melahirkan seorang baby. So dia punya karakter dia agak macam susah lah, nampak macam negatif, suruh itu tak nak, ini tak nak kan. Tapi kita cuba fahamkan dia, kita perkahwinan ni adalah jodoh, dan juga anak tu anak anugerah Allah. So yang penting sekarang ni you dah dapat sesuatu fitrah daripada Allah, dan yang penting you jaga diri you supaya lebih bahagia bila akan datang ada lagi zuriat-zuriat yang seterusnya. Betul. So saya rasa sebenarnya kalau seorang ibu macam menghadapi situasi ni kan, so kiranya amat penting lah jika ada seseorang yang macam Puan cakap yang boleh bagi kata-kata semangat, yang boleh bantu, kiranya support system tu penting lah Puan untuk ibu yang macam ni. Tapi so kiranya selain daripada tu macam mana macam CL ni membantu ibu lah. Kiranya peranan CL ni membantu ibu dari side yang macam mental health macam tu. Jadi kalau CL yang berpengalaman, dia dah boleh tahu dah orang baby blues sama meroyan ni macam mana karakter dia kan. Dia dah boleh handle. Tapi kalau CL yang baru tu, dia orang akan bagi tahu saya dan saya akan bagi cara lah. Seperti yang kita kata, yang penting ialah dia punya emosi ibu ni kena jaga. Dan juga saya nasihatkan juga kepada suami, because suami ni yang penting sangat sebab dia paling dekat dengan isteri dan dia tidak boleh streskan isteri, because bila isteri stres, hormon untuk keluarkan susu tak boleh keluar susu. Jadi baby tak akan dapat susu dengan baik, kan. Jadi akan terjadilah bengkak susu, tak selesa kan. Jadi nanti CL pun akan checking jugalah ada bengkak susu ke tidak. Jadi kita akan bagi rawatan bagaimana nak hindari bengkak susu, dan kita juga ada konsultan untuk breastfeeding. Kalau diperlukan kita panggil. Okey, kalau kita nak dengar cerita, kalau Puan ada cerita ataupun pengalaman handle ibu yang first time mum. Contohnya macam of course dia tak tahu buat itu, dia tak tahu buat ini. Adakah kalau macam tu, adakah dia memang 100% depending on CL ataupun macam mana? Puan ada tak cerita pasal orang yang first time mum? Okey, ramai first time mum. Apa yang kita buat di center ialah kita bukan sahaja memberi sokongan emosi tadi, memberi servis yang mengikut jadual, kita juga educate ibu dan juga papa yang baru dapat pertama kali dapat anak kan. So kita educate dia, because dalam kita punya konsep ialah healing, bonding and nurturing. Kalau tengok Orchid Villa punya ni kan, so di mana kita perlukan baby ni kena bonding dengan ibu dia, dengan bapa dia. Sebab nanti bila dah balik ke rumah,
dia tahu macam mana nak handle. So yang penting di Orchid Villa Confinement Center ni kita more to educate kedua-dua sekali, ibu dan ayah dia, how to handle baby nangis macam mana, apa dia nak. Tak semua nangis tu nak susu je, tak. Kan. Jadi education tu kita banyak bagi kepada both side. Betul, kadang-kadang baby menangis tu bukan setakat nak susu je. Macam apa cakap, ada menangis sebab kembung perut, ada yang menangis sebab tak selesa dan sebagainya kan. So berdasarkan apa yang saya dengar daripada puan ni, so saya rasa kalau orang yang hire CL ni, dia bukan setakat untuk membantu menjaga selepas bersalin tau. Sebenarnya banyak juga ilmu yang kita dapat belajar daripada CL-CL yang lebih berpengalaman. Okey, so macam sebenarnya tadi sedikit sebanyak puan dah ceritakan pun kebaikan-kebaikan macam kenapa kita kena hire CL ni. Tapi maybe ada tambahan lain macam mungkin untuk ibu bapa kat luar sana, terutamanya yang bakal menjadi ibu bapa baru kan. Mungkin ada perkara yang mereka tahu, sebab kadang-kadang kalau sebagai kita sebagai Gen Z lah, macam anak-anak muda zaman sekarang, kita akan cakap dulu mak kita apa dengan mak sendiri pun dah ada, kenapa kena hire CL kan. Mungkin puan ada kata-kata ke ataupun nak cerita kepada penonton Pak Imam apa benefit hire CL ni sebenarnya? Okey. Kalau confinement center saya ni bertujuan nombor satunya ialah untuk privacy kepada ibu dan juga ayah yang baru ni kan. Dia perlu privacy because kalau dulu-dulu kita di kampung, kita tak kisahlah siapa-siapa nak datang ramai-ramai kan. Tapi rata-rata ada yang berkata, yang bagi tahu kami, dia kata saya suka confinement center because tak ada orang kacau. Sebab kalau di rumah ramai sangat visitor dan akan bagi cadangan tu ini itu ini, jadi dia rasa macam stres kan. Keduanya kita nak mengelakkan jangkitan. Kita terhad because di confinement center saya pelawat terhad, tak semua boleh masuk ramai-ramai ke bilik kan, because kita tengok hari ni penyakit macam-macam. Betul. Infection virus, kita tak tahu apa yang orang bawa. Jadi di tempat saya memang tetap ada hand hygiene, cuci dulu sebelum nak masuk bilik nak tengok baby. Itu dua perkara yang sangat mustahak. Betul. Dan puan pula merupakan bekas seorang puan juga merupakan seorang jururawat kan. So benda tu memang dititik beratkan lah. Dan saya rasa satu benda yang mungkin ramai ibu bapa baru di luar sana pun yang tak tahu, yang CL ni sebenarnya ada sijil macam puan cakap tadi kan. Puan pun ada menggabungkan elemen tradisional dan juga moden juga kan. Okey, puan, sebenarnya banyak juga yang saya dapat tahu daripada puan hari ni pasal CL ni, dan sebenarnya banyak juga cerita-cerita best yang kita dapat tahu. Sebab kadang-kadang kita sebagai ibu bapa baru pun kita tak tahu apa yang akan berlaku nanti lepas bersalin kan. So sedikit sebanyak kita dapat tahu jugalah daripada puan Lucita ni. Dan sebenarnya puan, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Sebenarnya kita nak dengar banyak lagi cerita daripada puan, tapi sebab masa kita tak mengizinkan, mungkin nantilah puan, kita jemput puan untuk next episode pula. Sampai sini sahaja episod kita kali ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Rosita sebab sudi datang ke set Pak Emma hari ini untuk macam tadilah berkongsikan tentang kisah ataupun perjalanan sebenar seorang confinement lady ni. Thank you sangat Puan, dan kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.